Ya. Hai. Okey, apa khabar semua? Ni kena berkumpul pada malam ini bersama dengan teman-teman ah, seperjuangan. Iaitu kita punya kawin truk dengan lori barang kita. Dia dah siap kerja komen ni. Udah, dah siap dah tadi. Dah 2-3 trip dah tadi mengantar. Artinya mikir udah siap ke? Udah komen pun dah siap ke kerjanya. Tadi mengantar barang tadi dekat Kulu Keo tadi mengantar barang ya. Oh Tuhan. Habis ada ni apa, kontrak kamu tak ada kerja kan ni? Ada tadi, ada mengantar kereta rosak tadi ke buat workshop tadi. Mak. Cepat sibuk kan hari ni ya? Boleh tahan juga dah. Macam biasa lah kemeh. Hari ni kita bersiaran ni. Ini kita bersiaran di studio baru kita. Di mana tu? Ni di tempat baru pula. Susah lah kita nak mengaburkannya. Macam mana yang panjang? Apa cerita panjang? Nak panggil nama ke kan takut ni terlihat lidah yang panjang namanya. Tu dah. Panggil panjang je lah ni kita panggil apa? Apa nak panggil dengan benda baik ni? Panggil Ayub je lah. Ayub sebab dia paling lama sekali dia tak. Panggil Ayub je lah Ayub ni. Ayub kecangah lah Ayub. Di tengah lah. Macam mana angah hari ni? Hari ni semua berjalan lancar macam biasa lah. Yung ni Ayub macam mana Ayub? Macam ni lah kita orang ramai ni macam ni lah kan. Ada masa sibuk, ada masanya kita santai-santai je macam mana panjang kamu ni sibuk sangat ke? Boleh dah tahan. Biasalah kita pergi ke pasar raya mengantar barang banyak sekitar mana? Sekitar area Perak juga. Okey, mati. Kuala Lumpur. Ni belah-belah selatan ada pergi Melaka, Johor, Kedah pun ada. Duduk dalam lori lah kamu ni. Macam itulah dia. Itulah Umrah duduk pemandu lori macam kita ni macam ni lah. Ni apa, Angah lain lah. Angah dia main sekitar-sekitar sini lah. Itulah kalau ada pun apa mengajak kita hantar kereta jauh sikit tu ambil kereta dia accident tak. Jauh lah sikit. Macam mana dengan ni Ayub Ayub ni kereta ramai. Cuba kejap boleh jauh letih. Udah apa kata udah nak expired. Ini pun gagah berani lah. Apa rahsianya? Dakam ke? Apa adik lah rahsianya kan. Sel helix. Baru dah ni apa ni. Kita dia dengari lagu apa? Lagu Perak Negeriku. Baru dah orang kata semangat negeri yang tinggi je. Betul. Mana lagi tumpah kalau tak ke nasi je lah. Kan mana mana apa
bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul, betul. Ya, betul. Jadi kita selalu berbanggalah ni menjadi walaupun bagaimana kita berada, kita harus berbangga. Jadi rakyat Malaysia kena bangga. Kan senang. Tempat lain semua huru-hara. Malaysia tenang, aman aja. Ya. Jagalah. Tak ada lagi dah kita nak dapat keamanan seperti begini. Tak ada. Susah. Okay, jagalah. Selagi ada di kandung badan, kita jagalah. Jagalah. Ya, jom. Betul. Jom. Sampai kita mendapat harga barang kita dapat dia dalam keadaan murah lagi. Baiklah. Kan. Mari kita hayati lagu ni. Itu dia raja-raja kita, raja-raja Perak kita. Kita hormati raja-raja kita. Itu dia. Kita berputih Putih mana lagi. Semangat kita ni semangat dengan kerajaan ni. Lagu-lagu politik Perak ni, semangat dia dalam jiwa dia lagi. Orang kata negeriku Perak, negeriku. Selangor pun juga di hati kita. Kita penduduk di Selangor. Selangor je